Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, saya Muhammad Zaidi bin Ibrahim daripada kelas BMMB 2 akan membentangkan perbentangan pada hari ini yang bertajuk isu semasa berkaitan etika dan perundangan huruf khususnya terhadap penderaan murid. Okay, seperti yang kita tahu bahawa isu penderaan murid semakin kerap berlaku pada masa ini. Okay, seterusnya kita pergi. Yang pertama kita lihat kepada aspek definisi. Apakah yang dimaksudkan dengan penderaan kanak-kanak? Okey, kita ambil definisi ini daripada Dasar Perlindungan Kanak-kanak Negara. Kita lihat bahawa penderaan kanak-kanak adalah satu pencabulan atau pelanggaran yang serius. Okey, ditekankan pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah, di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka. Okay, ia adalah satu pencabulan atau pelanggaran. Oleh itu, bahawa kanak-kanak harus dipelihara dan kanak-kanak harus dilindungi daripada sebarang anasir-anasir yang boleh memudaratkan mereka. Okey, seterusnya kita lihat kepada jenis-jenis penderaan. Di dalam pembentangan ini saya menyenaraikan 3 jenis-jenis penderitaan. Yang pertama, lihat daripada aspek fizikal, kemudian emosi dan yang ketiga seksual. Okey, kita lihat satu persatu dan ketiga-tiga jenis penderaan ini saya ambil daripada Akta Kanak-kanak 2001 ataupun 2001. Okey, yang pertama kita lihat daripada segi aspek fizikal. Apakah itu aspek fizikal? Ya, kita boleh menjuruskan kepada kecederaan dari segi fizikal ataupun yang boleh dilihat pada mana-mana bahagian tubuh kanak-kanak itu akibat kekerasan atau penggunaan ejen yang disengajakan. Okey, jelas di sini kecederaan fizikal kita boleh nampak, kita boleh lihat kecederaan yang dihadapi oleh kanak-kanak tersebut. Kemudian kita lihat daripada segi emosi. Ya, kanak-kanak yang dicederakan dari aspek ataupun dari segi emosi yang menyebabkan gangguan yang boleh dilihat pada fungsi mental atau fizikal kanak-kanak seperti kecelaruan mental ataupun tingkah laku keresahan, kemurungan, penyendirian dan perkembangan yang lambat. Ini efek ataupun kesan daripada emosi pula jika berlakunya penderaan. Okey, seterusnya kita pergi kepada aspek seksual. Apabila seseorang kanak-kanak itu teraniaya dari aspek seks, jika dia mengambil bahagian sama ada sebagai peserta atau pemerhatian dalam apa-apa aktiviti yang berunsur seks, bagi apa-apa maksud ataupun eksploitasi seks oleh mana-mana orang bagi memuaskan seks orang itu ataupun orang lain. Okey, seperti yang kita maklum bahawa seksual ini adalah gangguan seksual lah yang ke arah yang tidak baik lah. Okey, so jadinya perlu berhati-hati. Kanak-kanak pada zaman sekarang perlu berhati-hatilah dan banyak isu-isu yang berkaitan dengan gejala seksual ini berlaku. Seterusnya, contoh kes penderaan melibatkan guru. Artikel yang pertama kita lihat dekat sini adalah murid disidai di tengah panas selama 3 jam bakal guru. Okay, ini akan memberikan kesan kepada aspek fizikal
dan juga dia boleh memberikan kesan kepada aspek mental dan juga emosi. Okey, kita lihat yang kedua, guru ditahan kes dera 4 pelajar. Okey, sekarang ni banyak kes yang berkaitan dengan guru mendera. Mendera tu sehingga boleh menyebabkan berlaku kecederaan. Itu salah lah daripada etika keguruan. Okey, seterusnya kita lihat sekolah tahfiz terbabit kes dera boleh ditamatkan pendaftaran. 4 pelajar tahfiz mungkin didera dan menjadi mangsa seksual. Okey, ini sangat-sangat kritikal. So hati-hati dan tak sepatutnya seorang guru dera pelajar mereka. Sepatutnya seorang guru memberikan role model yang terbaik dan menjadi orang kata suri teladan lah. Okey, seterusnya perkaitan penderaan murid oleh guru dengan etika perguruan. Okey, kita lihat yang pertama, accountability guru kepada pelajar. Guru perlu lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid lebih dari hal peribadi. Guru juga perlu bersikap adil terhadap murid tanpa mengira faktor jasmani, emosi, mental, politik, ekonomi, sosial dan agama. Guru tidak boleh melakukan sesuatu yang boleh membahayakan nyawa dan keselamatan murid. Pertimbangan wajar perlu dilakukan sebelum sesuatu tindakan, dan ini semua tugas dan juga peranan-peranan guru dan diambil daripada Kod Etika Profesionalisme di Malaysia. Guru harus mempraktikkan accountability ini kepada pelajar agar mereka sentiasa berasa selamat dengan guru. Okey, seterusnya kita lihat isu kesantunan guru kepada murid. Menurut Mok Song Sang 2010, kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama di dalam satu kelompok masyarakat. Usaha membina satu kesatuan di dalam kalangan murid harus dimulai daripada guru terlebih dahulu. Guru harus menjadi contoh ataupun suri teladan kepada murid-murid. Kesatuan boleh dibahagikan kepada 3, kesatuan pakaian, tingkah laku dan berbahasa. Okay, dan seterusnya kita lihat kepada isu kepedulikan guru. Menurut Hall dan Holt 2011, kepedulian merangkumi perasaan, fikiran serta tindak balas terhadap sesuatu perubahan atau amalan baharu yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Okey, itu adalah pendapat mereka berdua, dan kemudian pendapat terlihat kepada pendapat Nuriyati 2010 menyatakan bahawa guru yang peduli mementingkan perkembangan dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kepedulikan terbahagi kepada 3, iaitu kepedulikan diri, tugas dan impak. Okey, guru yang mementingkan kepedulikan tugas akan melaksanakan tugasnya dengan sebaiknya dan bukan menghukum murid dengan kekerasan sehingga boleh mendatangkan bahaya kepada mereka. Sepatutnya guru, sekali lagi saya tekankan, tugasnya melindungi, menyampaikan ilmu, bukan mendera sehingga mendatangkan kecederaan yang serius ataupun sebaliknya lah. Okey, kita lihat seterusnya kesan. Apa kesan yang berlaku jika penderaan ini terus berlaku? Okey, yang pertama sekali kita lihat hubungan guru tersebut dengan pelbagai pihak menjadi songsang. Pelbagai pihak dekat sini ia merujuk kepada PIBG, merujuk kepada hubungan guru-guru dan sebagainya lah. Tindakan tersebut boleh merosakkan imej profesion perguruan dan reputasi sekolah turut akan menurun akibat bila setitik rosak susu sebelanga. Okey, seterusnya punca berlakunya isu penderitaan dalam kalangan guru. Apakah punca-punca guru ni
melakukan penderaan kepada kanak-kanak ataupun penderaan kepada murid-murid. Okey, kita lihat yang pertama, gagal menahan emosi dan menguruskan tekanan dengan baik. Okey, yang kedua, pegangan agama yang lemah. Dan yang ketiga adalah gangguan persekitaran. Gangguan persekitaran ni macam-macam kes lah. Pelajar bising, guru tak dapat kawal kelas, pelajar kurang hajar dengan guru pun boleh jadi salah satu faktor-faktor yang menyebabkan guru ini mula berubah tingkah lakunya daripada seorang yang perlahan menjadi seorang yang lebih agresif lah. Okay. Seterusnya, langkah-langkah mengatasi isu penderaan dalam kalangan guru. Mewujudkan hikmat kaunseling khas untuk guru-guru. Okey, yang itu yang pertama. Guru-guru ni harus diberikan kaunseling supaya mereka ini lebih bersifat positif dan buang segala unsur-unsur negatif tersebut. Okey. Seterusnya, memperketatkan lagi syarat lantikan guru baharu pada masa yang akan datang. Ini lebih kepada merujuk kepada KPM lah. Dan seterusnya, penguatkuasaan undang-undang agar ia menjadi satu peraturan yang patut ditakuti oleh guru-guru yang melakukan gejala mendera murid inilah. Okey, kesimpulannya, kerjasama dari semua pihak termasuklah pihak ibu bapa, murid dan sekolah amat penting bagi mengatasi isu ini daripada terus berterusan pada masa akan datang. Dan ini adalah rujukan yang saya gunakan untuk mendapatkan segala info-info yang berkaitan dengan perbentangan pada hari ini, dan saya rasa itu sahaja daripada saya, dan saya akhiri perbentangan ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.